Sebab kita sebagai pelakon, kita kena. Bukan kita, abang je. Saya tak. Tak teringin nak jadi pelakon? Teringin tak? Okay. Teringin. Mungkin kat luar sana teringin nak jadi pelakon kan. Kita kena cuba apa sahaja watak. Okay. Selagi kita rasa watak itu kena dengan jiwa kita. Tak semua watak kena dengan jiwa kita. Setiap watak yang saya dapat, alhamdulillah, kena dengan jiwa saya. Antagonis. Watak baran. Tak. Watak marah. Watak ni nak cerita ni. Lepas impak Juvana tu, saya sampai anxiety. Kenapa? Saya sampai paranoia, macam takut, macam nanti budak-budak yang tengok Juvana keluar buat vandalism, budak-budak buat jahat lah, buat itu. Dia mengganggu. Saya sampai minta dekat bukan minta lah, saya share dengan media, dengan wartawan masa tu. Saya lebih suka watak-watak protagonis, watak baik. Watak baik. Itu yang saya dapat, watak-watak ustaz, watak budak nakal yang acah-acah alim. Faham. Macam tu lah. Romantik yang biasa. Selepas berlakon Jovana kan, kita in character, ada tak terbawa sampai keluar, sampai jumpa orang pun pergi terkajang, pergi pukul? Pernah pukul orang tak? Tiba-tiba aku ni botak Jovana ni kan. Pam. Aku tak pernah pukul orang. Tak ada Aku tak pernah pukul orang. Langsung tak ada? Langsung tak ada pukul orang. Monyet? Pukul monyet pernah? Dia tak pernah pukul orang tu. Baik. Mantap oh. Abang memang idola abang. Jangan pukul orang, sebab ayah saya tak pernah pukul saya. Serius?